Hari Angkatan Tentera Malaysia merupakan hari yang disambut dan diraikan oleh 3 perkhidmatan ATM, iaitu Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Pada hari sambutan ini akan dipamerkan aset-aset dari ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM. Tidak ketinggalan juga persembahan dari anggota Tentera Darat, Laut dan Udara dipertontonkan kepada orang awam. Pada hari sebegini, orang awam berpeluang untuk mendekati anggota dan juga kelengkapan serta aset yang dipamerkan oleh ketiga-tiga cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia.